Raja menunjukkan kedudukan dua ekor lebah P dan Q. Koordinat bagi lebah P dan lebah Q masing-masing ialah -4, 4 dan 8, -12. Kedua-dua lebah itu terbang ke arah satu sama lain pada satu garis lurus dengan hal laju berbeza. Hal laju lebah P adalah 3 kali ganda hal laju lebah Q. Cari jarak lebah P dari titik asalnya apabila ia bertemu dengan lebah Q. Okey, jadi kita tahu kedua-dua lebah ini akan bertemu pada satu titik di mana hal laju P adalah 3 kali ganda. Jadi katakan ianya bertemu pada titik R iaitu XY di situ. Jadi titik R membahagi tembiring PQ dengan nisbah 3:1. Jadi katakan M ialah 3 dan N ialah 1. Jadi kita akan menggunakan rumus XY sama dengan NXP tambah MXQ per M tambah N, NYP tambah MYQ per M tambah N. Dan kata lain, N akan mendarab dengan koordinat P dan M akan mendarab koordinat Q. Jadi gantikan sahaja nilai-nilai yang diberi dan selesaikan. Jadi kita akan dapat koordinat R, XY iaitu 5, -8. Okey, sekarang kita perlu mencari jarak lebah P dari titik asalnya iaitu jarak PR. Menggunakan rumus XP tolak XR kuasa 2 tambah YP tolak YR kuasa 2. Jadi kita gantikan koordinat P dan R di situ dan selesaikan. Jadi jarak PR yang dicari ialah 15 unit. Jadi ini ialah jalan kira bagi soalan ini.